Assalamualaikum semua. Aku main game Saif Iskandar yang dia buat ni. Ni game ni nama Untitled Gameplay. Game ni unfinished, jadi dia nak buat story mode dalam game ni. Okay. Ada Saif dalam rumah tu, aku bunuh dia. Okay. Ya, aku rasa dia tak nak coding kot. Jom aku bunuh dia ni. Tak bagi aku apa benda. Hai, mati! Mati semua pang. Anchored. Okay. Lagi game ni lagi unfinished. Dia tak ada coding apa benda. Tapi aku boleh bunuh semua yang ni dalam game ni. Ada pedang lah. Oh ni. Dia mati tapi boleh cakap lagi. Okay, aku masuk dalam ni dan tiba-tiba jumpa orang ni. Enggak, aku nak bunuh dia sebab aku nak bunuh dia untuk jam sekiarkan aku. Mati! Hah? Oh, ini free model. Okay, jom. Ini betul-betul darah. Ya Allah. Ada lagi ke? Ha, jadi kat situ. Ada benda lagi kat situ. Kat sekolah atau kat gas. Cuba aku tengok. Ada store lah. Ada benda supply lah. Yelah, aku tahu ini default. Okay, jom. Satu. Ambil. Oh, dah. Okay. Keluarkan semuanya. Main tic-tac-toe dengan adik. Sangat seronok. Okay, ni adalah cash register. Okay. Oh, ada ticks, weh. Ada ticks. Okay. Nanti kalau aku makan ni, betul-betul aku terkena brain freeze, weh. Betul-betul aku kena brain freeze. Aku kena brain freeze nanti. Okay. Siapa ni? Oh, siapa join? Ya Allah, dia. Benda je masuk ni. Oh, tu punya. Uff. Oh, dia leave. You leave. Okay, jom. Bye-bye. Selamat tinggal, weh. Dan apa aku nak cakap sekarang? Oh, aku nak sebut satu perkara. Assalamualaikum.